Okay guys, korang boleh tengok kita punya sistem brake depan. Mari. So sekarang ni kita guna RCB punya disc brake 267mm. So kita nak masukkan disc ni, macam-macam kita beli guys. Kita beli bracket sebelum ni, kita beli bracket apa dah nama brand tu, tapi dia tak boleh masuk disc besar tau. Dia boleh masuk disc 240 rasanya. Tapi 240 dia makan sikit je. Kita boleh nak pikang. Kita terpaksa guna disc besar. Kita guna caliper brake RSX standard. Kita nak masuk R55 RCB tak boleh sebab bracket dia hanya untuk disc kecil saja. So macam-macam kita buat motor ni. Yang tak bolehnya gaban. Motor boleh kot. So kita ada masalah dekat bahagian belakang juga. Kalau kita kat sini dia agak berat sikit. Kalau depan, macam depan cantik. Tapi kalau time bawa dia rasa macam makin lama makin berat. Ada je masalah. Yang ianya dah tua rider. Takut. Tapi tak apa, kita lenjan je mana yang kita boleh buat. InsyaAllah nanti kita buat satu video nak review siapa yang nak guna rim Y16 nak taruh kat RSX. Kita boleh bagi ukuran dia punya boost kanan, boost kiri, bearing, caliper brake, bracket brake, apa yang kita gunakan. Nanti kita buat dia punya video. So belakang kita guna 125Z punya rim belakang. Nanti kita tukar rim juga, bagi dia depan belakang sama. So apa kita nak buat hari ni? Ini dah bosan. Buat apa ngah? Buat bodoh je lah ngah. Tayar kita berjaya dapat masukkan tayar 17 yang Gaban nak masukkan lah. Tapi cuaca tak mengizinkan untuk kita try Wikang, sebab jalan basah. Bolehlah cuba, tapi kalau jatuh korang kutip lah. Tolong kutip. Oh, ini adalah aksi yang tak berbahaya sangat lah. Tapi kalau berani korang buat. Licin guys, kita takut. Kalau kona, dia jadi berat. Kalau lurus dia okey. Mungkin brake pad dia dengan disc tu terkepit lah time kita kona. Dia power dah kurang lah guys. Dah lama kita buat motor ni macam-macam benda kita try. Kereta pula. Woi, boleh Wikang ah.
Ha, try motor ni. Weh, aku nak lompat perut kau boleh tak? Ha? Nak lompat perut kau. Alah, kalau sangkut ke perut sikit je, tuing, mantul. Kapan dah belakang? Kenapa kau diam? Cari kiblat deh. Hai. Hai. Tak boleh lah. So guys, rasanya sampai sini saja kita punya perkongsian tentang RZ yang kita baru buat dia punya brake depan. So kita ada tegak beli dia punya spacer disc. Sekarang kita pakai skru tau. Nanti gambar review lah. Siapa nak pakai disc besar, nak pakai hub Y16 depan ni. Ni boleh masuk sport rim Y16. Sebab kita pakai depan belakang. Oh tak, belakang 125. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Teruk, try lah. Nak try? Aku main wheelie macam tu kan, gesek-gesek tadi kan. Dia punya belakang dah panas lah. Dia makin lama hilang brake dia. Dia dah panas.